Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Khasnya semua ahli-ahli skuad YPM, sahabat YPM, adik-adik yang belajar di sekolah menengah yang mengenali SPM. Begitu juga dengan rakan-rakan strategik kita seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi, dan juga Kementerian Kemajuan Desa Wilayah, MARA, dan tak lupa juga para pelajar di IPT semua. Alhamdulillah, baru-baru ni saya ingat pada minggu lepas satu program telah dilancarkan di peringkat nasional yang diberi nama Hari TVET Negara di MyTech Melaka. Selama 3 hari berturut-turut ramai anak muda yang pergi ke sana sebab sekarang ni TVET adalah satu kata-kata yang diberi oleh pihak kata bukan saja kerajaan ataupun anak-anak muda. TVET menjanjikan pendapatan yang lumayan. TVET menjanjikan kehidupan yang menjaminkan. Jadi, Alhamdulillah, dalam hal ini, Yayasan Pelajaran MARA hari ini rasa sangat-sangat seronok sebab kami membawa satu tokoh ataupun satu living proof ya untuk kami bawakan kepada adik-adik semua, tokoh TVET yang mana kali ini beliau ni adalah dalam kategori anak muda lah walaupun baru 40 kan. Dia ni bermula dengan pendidikan yang biasa-biasa je. Nak kata cemerlang tu tidak. Pencapaian dia dalam SPM saya rasa tak adalah cemerlang sangat, bukan 9A, bukan 10A, bukan 11A ataupun 7, 8A. Biasa-biasa je. Tetapi sebab dia ni bersemangat, dia tak nak berputus asa, alhamdulillah hari ini Yayasan Pelajaran MARA dalam program Apa Orang Kata, kita bawakan tokoh yang tak asing lagi, Muhammad Alif bin Hamdi ataupun lebih dikenali sebagai Alif Hamdi. Alif. Yep. Assalamualaikum. Terima kasih jemput ya. Terima kasih jemput saya. Yalah, macam semua tahu, mungkin ada yang tak tahu, saya Muhammad Alif bin Hamdi. Okey. 39.5 tahun. Belum 40? Belum lagi. Jadi kalau 39.5 tu belia lagi? Belia lagi, okey. Berasal dari Johor Bahru, Pasir Gudang. Seperti mana yang semua tahu, saya sebelum ni viral sebagai tokoh TVET, ikon TVET MARA. Ikon TVET MARA 2022. Tahun 2022. Alif, ceritakan macam mana kau boleh berjaya ni. Dengan cerita teruk kau kena kutuk masa dapat pusat SPM tu ya. Okey, saya kalau daripada pendidikan awal, kita saya sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang 2. Okey. SPM saya aliran sains pertanian. SPM saya tak ada A, tak ada B, tak ada C. So, jadi memang sangat teruk. Daripada 10 subjek, saya cuma lulus 6, 2 je kredit. Alhamdulillah. Itu pun lulus. Itu pun bahasa Melayu saya kot rasanya saya kredit. Lagi satu saya tak ingat. Lain semua memang 8 dengan 7. Okey. Lepas tu saya bekerja part time sementara nak tunggu result keluar. Saya bekerja sebagai mekanik kenderaan di Mersing. Kemudian saya sambung pelajaran di IKM Johor Bahru. Okey. IKM Johor Bahru? Ya. Bawah MARA ni? Bawah MARA. Bawah MARA. Jadi saya ambil aliran sijil teknologi kimpalan dan fabrikasi logam. Kimpalan dan fabrikasi logam. Kimpalan tu abang kau ni faham lah. Fabrikasi logam tu macam mana? Kita fabricate lah. Maknanya apa yang kita nak welding, kita fabricate lah. Kita akan fabricate daripada nak buat tong gas. Macam mana nak buat tong gas tu? Macam mana kita nak roll dia, jadikan tong gas tu fabricate. Lepas tu dalam masa yang sama, saya jenis orang yang tak reti duduk diam sebenarnya, jujur cakap lah. Masa tu sebab saya dah ada hands on dalam mekanik otomotif. Jadi dengan ketuk cat, jadi saya bila cuti semester ketika di IKM, saya akan bekerja sambilan sebagai mekanik di Pasir Gudang, di kedai. Rajin kau ni. Memang rajin. Lepas tu saya habis IKM Johor Bahru, belum habis actually. Saya ditawarkan kursus profesional under C-Suite 3.0 Visual Wedding Inspector. Itu dia a part of sijil tu lah. Tapi higher level lah. Yes. Under tajaan sebab saya top 10 student masa tu
Bayangkan. Oh. Tengok ya adik-adik, SPM dua je. dua je kredit. Tengok dia punya balas balik tu semangat. Itu saya sambung ketika exam untuk sini visual wedding inspector ni, saya dapat panggilan daripada mak saya. Mengatakan saya dapat tawaran untuk sambung diploma di Malaysia France Institute under UniKL, MARA juga. Alhamdulillah. Masa tu zaman saya tu 2004 kata silap saya. Yes, 2004. It's very difficult untuk dapat, untuk zaman saya nak daripada SPM nak terus pergi diploma tu is equivalent tu sekarang pergi terus buat degree. Dia punya tough dia. Unless you best student, you boleh buat diploma, you boleh buat sijil terus pergi degree. Sijil diploma SPM terus pergi buat diploma. So if you tapi kau dah top 10? Top 10 kat IKM. Daripada SPM tu, kan saya tak boleh pergi buat diploma sebab saya punya sijil, saya punya SPM teruk. Jadi saya merangkak daripada bawah lah. So dia disebabkan top 10 tu, kita dapatlah masuk diploma. Alhamdulillah. Tapi sebab kau tak putus asa kan? Yalah tu salah satu lah. Sebab sebabkan environment memaksa saya jadi macam ni. Memaksa tapi I'll take it as a positive lah. Mana panjang cerita dipendekkan, environment tu lah yang menjadikan you hari ni. Bila orang tengok kita kan, sebelah mata tak ada mata, belakang mata, jadi inilah jadinya. Jadi bila saya sambung diploma di UniKL MFI selama 3 tahun, tapi saya buat 3 tahun setengah. Sebabkan saya, macam saya cakap, kita back to basic balik. Kita bukan orang pandai. Dalam dunia engineering ni, jarang lah. Tak ada jarang lah. Rare lah you boleh pass all the way. Melainkan you memang pandai. Macam saya tak pandai, lebih pada memandai-mandai. Jadi kena extend 1 semester. Itu bukan memandai-mandai, tambah pengalaman. Jadi tapi di masa saya diploma tu pun saya tak berhenti duduk diam. Saya bekerja juga di bengkel sebagai mekanik. Setiap kali saya habis cuti semester. Bengkel apa ni? Bengkel kereta? Bengkel kereta. Jadi welding juga lah? Tak. Apa? Overhaul servis kereta. Rajin. Itu yang saya buat lah, sebab saya nak hands-on plus academic. Jadi bila saya habis diploma, saya dapat lagi tajaan daripada kerajaan Terengganu, terima kasih, dalam underwater welding di Terengganu. Ya, betul. So bila saya ambil underwater welding kat sana selama sebulan kalau tak saya tak ingat. Habis tu saya dapat tawaran sambung belajar degree. Tapi sebenarnya ada cerita kenapa saya sambung belajar degree tu. Saya dipanggil interview kerja di sebuah syarikat yang tak boleh saya beritahu. Bila kita interview tu, all goes well until at the end of the day dia tanya saya, do you have any connection at the end of that interview. Itu buat saya tercabar sebagai seorang rakyat Malaysia. Ini satu pengakuan dan pengalaman diri. Dan saya takkan beritahu siapalah company tu. Dan ditanya saya, ada connection tak? Saya pun connection? Like saudara mara, whatever. Okay, tak ada. If you really need me, it will be based on my academic, not based on my relationship. So saya balik, saya terus telefon saya punya dekan. Kebetulan dekan saya baru dia ada propose lah those yang baru graduate diploma, siapa nak buat degree in welding. Masa tu it's the first year degree in welding and quality inspection under UniKL MFI MARA. Saya tahun kedua. Jadi saya cakap I'll take this. Tu parents pun macam they really fully support me. Kita bagus, pergi. Kau jangan risau pasal duit, semua kita urus. Yang penting kau pergi belajar. Sebab saya nak proof. Hidup lagi tak? Hidup. Pensyarah tu? Pensyarah. Yang ada lagi. Dia dah retire lah. Doakan dia. InsyaAllah. Doakan. Terima kasih banyak lah. Dia bagi sokongan kat you kan. Lepas tu saya pun ambil the opportunity. Saya sambung degree. And then first semester tu sebab saya daripada universiti yang sama, so saya dapat kredit 1 tahun. Instead of 4 tahun, saya tinggal 3 tahun je buat degree. Daripada budak yang biasa-biasa,
Masa diploma extend betul. satu Saya semester. diploma pun Sekali degree kau buat 3 tahun je. Kita panggil express student. Biasanya express student ni budak pintar. Tak ada lah. Pandai-pandai. Sebab kredit dia. Lepas tu saya di degree first semester tu almost give up. Almost. Really close dah nak quit, tapi sebab subjek tu tough sangat. Sebab kita dah level lain kan, level pada more to theory instead of practical. So macam mana ni, tapi tak apa, kita jalan. And benda ni berlaku bila saya punya CGPA rendah 2.3 ke tak silap saya. So saya cakap dengan diri saya, apa perlu aku buat supaya aku boleh graduate in a very win-win situation. So saya terfikir, aku ada certificate dalam diving, and at the same time cuti semester masa tu 2 bulan. Kalau tak silap saya 8 weeks. Tapi dah 2 weeks cuti. So saya cakap dengan diri saya, aku nak pergi kerja. But I just need to be different this time. I don't want to do mechanic punya kerja lagi. Bawah rumah saya ada company diving, nama dia Unidive Marine Services. Dia company dia Singapore, dia buka branch di Malaysia. So saya pergi, saya walk in ada kawan saya kerja situ, dia panggil, saya walk in, saya masuk, saya cakap saya nak kerja 6 weeks tanpa gaji. Serius saya cakap. Jarang anak Melayu macam kau ni. Sebab masa tu iyalah, siapa nak 6 minggu offer kepada majikan, saya nak bekerja saya sini. Nak bekerja. You tak payah bayar saya. Bayar saya. Lepas tu bos tu terkejut. Saya ingat nama bos tu Kevin Raju. Dia kata, kenapa you tak nak gaji? Saya cakap, this is a problem. Saya ni student. Saya tengah cuti semester for 8 weeks. So now tinggal 6 weeks. Boleh tak? So dia tengok all the certificate yang saya ada apa semua. Ini kita bayar kau gaji lah. So 6 weeks dia bayar saya 1,200 basics, and then 50 ringgit diving allowance within Johor, and 100 ringgit ke 150 ringgit kalau outside Johor. So saya ambil, saya buat kerja. Itulah meleret. And then saya balik ke college, belajar macam biasa, dan every time cuti semester saya akan kerja. Dan alhamdulillah, kerana inisiatif yang saya ambil, saya pusing satu Asia sebelum saya graduate. Dahsyatnya. Kejap ya, you kerja diving? Ya. Apa tu, bawa pelancong ke? Tak. Apa? Underwater welding. Underwater welding. Masa tu belum lagi tamat degree? Belum. Dah buat kerja-kerja underwater? Ya, dah pergi offshore, dah pergi sana sini semua, buat ship maintenance. Mula-mula welding kedai kereta, buat overhaul apa semua tu. Akhirnya masa peringkat degree, belum pun dapat ijazah, dah mula cari pengalaman untuk underwater welding. Sebab saya punya target, saya nak graduate with experience. Jadi alhamdulillah, saya belum graduate pun saya dah qualified engineer. Sebab kita punya line ada exam. So masa tu saya last semester saya repeat macam biasa. Saya repeat lagi satu semester. Itu yang jadikan total of 9 years saya study. Masa saya repeat tu, saya minta kebenaran dengan lecturer math saya, Madam Haniza, kata silap nama dia. Kata, Madam, saya nak pergi ambil exam. This is my exam for me to be engineer. Professional exam. So saya pergi. Dia kata, tak apa, you pergi. Kelas saya kau timkan. But bukan kau tim, dia adjust kan. Jadi bila balik saya kena buat presentation. Tak pernah umur orang buat presentation matematik. Saya kena buat presentation matematik just because of saya nak attend the class and exam. So alhamdulillah saya pass. Dan lepas saya pass, baru saya graduate. So I am engineer before I am engineer. Masya Allah, subhanallah. Dahsyat kau ni. Tak adalah. Mana tak ada. Ada lagi tapi maksudnya, apa yang kau nak sampaikan kepada adik-adik pelajar yang ni, contohi Alif Hamdi. Be more than me. Bukan. Maksudnya apa? Semangat dia tu, dia tak nak berputus asa. Kemudian dia challenge diri dia. Kemudian tengok tu, jangan orang kata buang masa lah ya. Dengan perkara-perkara tak faedah. Walaupun belajar kita mungkin biasa-biasa, tapi kadang-kadang kita ni dianugerahkan akademik cemerlang. Inilah contoh akademik cemerlang. Tapi kerja biasa-biasa je. Ni akademik tak cemerlang. Tapi satu dunia dia dah merantau. Belum habis degree, dah ada professional qualification daripada Board of Engineers. Board of Engineers. Kemudian satu ASEAN kau dah pergi Lepas kau habis degree tu, kau buat apa, Lid?
Okey, masih lepas habis degree tu memang dah start kerja lah. So saya start kerja di sebuah company dekat Malaysia ni. Tapi untuk short trip aja, 1 bulan kot kalau tak silap saya. Dah start buat kerja as engineer jugalah. And lepas kita habis tu, saya pergi ke Netherlands. Masya Allah. Habis belajar, kerja sikit, terus pergi ke Belanda, Netherlands. Saya di sana selama lebih kurang 3 bulan, lebih ke 4 bulan lah. Tapi it's a very challenging that time because of saya tak tahu Netherlands tu kat mana. This is a serious talk. Kau jangan malukan JDT. Tak, memang betul. On Johor power. Zaman saya kena ingat macam adik-adik ni semua kena ingat lah. Tapi betul. Saya pun kalau kau tanya waktu tu, kalau kata muda kan, masa tu mau kalau habis degree berapa 23. Kalau sebut Netherlands tu kita tahu. Sebut apa lagi, Sweden tahu, tapi kat mana tak tahu. Ya, itulah yang berlaku. Macam budak anak-anak muda sekarang ni, dia orang beruntung, easily can Google. Betul. Zaman saya tak ada Google. Zaman kita mana ada Google. Zaman kau 39 tahun setengah. Ini 48. Lagi dah tak ada Google. Tak ada, betul. Betul. Memang that's the reality. Memang it's very difficult to get that kind of knowledge yang sekarang you boleh easily Amsterdam mana kan. And then masa tu belum puasa, I still remember the agency called me. Dia macam Alif, we have an opportunity blah 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 in Netherlands. If you give me the tickets, then I'll go. Okay. Half an hour later dapat tiket flight apa semua. Singapore. Singapore to Netherlands semua. Singapore to Amsterdam. Dan saya pergi buka puasa. Cakap dengan bapak saya. Masa tu bulan puasa? Ya. Orang kena pergi Amsterdam ni. Terkejut orang tu. Kau ya betul. Ya lah ni dia check lah. Dia check dan dia check dengan kawan-kawan dia. Ni betul ke anakku ni? Dia takut scammer Dan pergilah. Dia tak jadi dah nak pergi sembang tarawih semua. Kata kau betul buat hal lah. So dia siapkan. Lepas tu dia tanya saya, kau tahu tak Amsterdam ni? Mana tahu. Kau tengok berapa jam flight kau. 13 jam. Mati. Mana ni? Lepas tu baru kita check. Jauh ni. Tapi kita pergi je lah. So saya pergi. Saya ingat je saya pergi. And then saya jumpa dia. The journey is quite long. Bila saya sampai Amsterdam tu, saya kena naik train, pergi ke south of Netherlands, masuk office apa semua. It's very long journey. Plus kita punya English that time, yes, no, sorry, thank you ya, which memang very difficult. So tapi manage lah, kita dapatlah pergi apa semua kerja. Dan benda tu bila kita dah start, dia merebak. So banyaklah saya kerja di Netherlands, saya kerja di UK. Lepas tu saya ada pergi Middle East, China, Hong Kong, Asia ni memang banyak lah. Dan saya banyak pergi banyak bla sana lah saya kerja. Dan saya pergi Afrika, Kongo, Gabon, Point Noah, Lagos, Port Harcourt, Nigeria, semua saya pergi. Ni semua kerja underwater welding lah? Tak. Apa? Kau macam-macam? Underwater inspection. Underwater inspection. Betul. Dah naik taraf ni. Masa tu dah naik level lah. So itulah journey dia tu. All rounder lah, saya pusing. Tapi it's not that easy lah. So, memang banyaklah kejadian pahit manis itu. Kalau nak dikongsi, sudah pasti boleh buat dokumentari. Maknanya you punya journey untuk menjadi seorang expert ataupun pakar di peringkat bukan national tapi international ni panjang cerita. Panjang sangat ya. Perjuangan you untuk sampai ke peringkat sekarang ni, kalau peringkat international ni apa? Certified apa you ni? Certified Subsea Inspection Engineer. Subhanallah. Kira dekat itulah Kerjaya tu, you ni kira paling tinggi lah. Kalau dalam Subsea Inspection, kita consider as the highest lah. Dia sebab dah tak ada exam lagi dah. Mana itulah itu dia punya mana maksimum dia. Exam ke apa semua, ujian semua dah lepas. Betul. Ni lebih kepada you punya experience. Betul. Exam dia pun susah. Memanglah. Dia punya course 10 hari, dia punya exam 2 hari, and it's one of the most toughest exam for dalam dia punya body ni. Satu dunia ni
Laut mana yang kau tak pernah pergi? Belah-belah Mexico saya belum pergi lagi setakat ni. Lain-lain semua dah pernah pergi? Lain-lain alhamdulillah ada je, sebab dia oil and gas dia banyak kan. So ada tempat kita dah rasa ada, tapi the most dangerous place in the world saya dah pernah pergi 2 tempat. Satu di Batam, satu lagi di Port Harcourt, Nigeria. Kenapa dia punya London. So di kat dunia ni ada 3 tempat paling berbahaya. Port Harcourt, Somalia, dengan di Johor, di antara Johor dengan Batam tu. Itu antara tempat yang bahaya. Okey. Tapi alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Kat Iraq pun saya pernah pergi. Lautan Iraq, Kuwait, mana lagi? Middle East, Dubai, Doha, Saudi, mana lagi? Oman, Iran, semua dah. Jadi Alip begini Alip ya. Saya nak tanya soalan berikutnya, bukan nak tunjuk you ni hebat apa, tapi memang you hebat. Tapi kita nak motivate kepada adik-adik di luar sana, anak-anak muda di sana kan. You punya pencapaian ni memang membanggakan rakyat Malaysia. Sebab permulaan you tu, perjalanan hidup you tu memang biasa-biasa kan. Tapi because you memang bersemangat tu, you sampai ke peringkat ni. Boleh saya tanya, sekarang ni average income you berapa sebulan? Average dah? Susah kan nak cerita benda ni. Tepat benda ni akan, apa orang kata dia, kecaman tu sebenarnya kuat, tapi tak apalah, orang kata saya terima je lah kan. Tak apa, ni kita nak bagi semangat kepada betul. Niat saya harap benda ni tak di-cut lah. Niat saya share, niat saya kongsi ni untuk dijadikan panduan. Baik. Tiada niat untuk membesar diri ataupun riak, na'udzubillah. Tidak. Rezeki ni daripada rezeki Allah SWT. Kan? Jadi apa yang saya boleh kongsikan ialah sekitar 80 ke 120 ribu. Setahun ke sebulan? Sebulan. Subhanallah anak-anak, dengar tu. Sekitar 80 ke 100 ribu. Betul. Cuma tadi sebelum masuk ke podcast ni, Alip ada cerita dengan Uncle. Dengan Uncle. Dia bukan kerja tetap, dia freelance. Ya, betul. Memang you freelance ya? Freelance. Saya dah bekerja sebagai freelance selama 18 tahun. 18 tahun. Tak terikat dengan mana-mana syarikat, tapi disebabkan kepakaran, rajin, tak pernah putus asa, sentiasa nak belajar, you sampai ke peringkat ni, semua company seluruh dunia memerlukan khidmat you. Alhamdulillah. Kalau orang ni, kalau dia dah hebat sangat, dia sampai tolak order, tak terima order. Dia lebih pada, kalau kita back to basic balik, as a Muslim, as a Malay, kita ni lebih kepada beradab. Betul. Bila kita pergi tempat orang, kita kena jaga culture kita, jaga nama baik kita. Dan orang banyak tanya saya, kenapa you letak Alif Hamdi instead of Muhammad Alif? So sebab the only way saya nak membalas jasa orang tua saya letak nama bapa saya. Sampai bila-bila lekat nama dia. Jadi bila kita letak Alif Hamdi, orang akan panggil Hamdi. Jadi benda tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu saya menjaga nama baik bapa saya. Alhamdulillah. Dan membanggakan bapa saya juga. Bila dia kata, Hamdi, you did a really good job. So kita mana level you ni, you mingle around dah bukan dengan lokal lah ni. Ini memang international. Ada juga dengan lokal. Tapi mostly saya dengan, recentnya for the past 3-4 years kita banyak mingle dengan Malaysian. Kawan-kawan saya. Mostly sebelum ni saya solo. Okey. Solo banyak geng-geng dengan Mak Saleh lah. Okey, Mak Saleh apa semua kan. Mula-mula mungkinlah dia pandang sebelah mata je, tapi sekarang mesti dia pun jadikan you pakar rujuk Betul. Alhamdulillah. Pakar rujuk. Kadang saya pun yalah, tak suka cakap je tak suka. Okey, sekarang ni soalan yang lebih ringan sikit lah. Boleh. Tapi soalan ni mungkin jarang juga ditanya di orang ke, ataupun pernah tanya, tidak tahu ke. Dululah, sekarang mungkin you tak turun masuk dalam laut kan. Ya, betul. Jadi kalau dulu masa you turun laut apa semua ke dalam tu, ke buat welding kan. Saya ada tengok juga dalam YouTube ataupun dokumentari tu kan. Kena pakai alat apa semua tu kan. You macam mana? You tak rasa takut ke? Okey, kalau pengalaman diving saya ni, saya diving tak lama, dalam 6 tahun je. Pengalaman nyaris mati sekali masa tu di Indonesia. Helmet yang saya pakai tu bocor. Okey. Tugas saya ambil gambar sebab saya buat report. Jadi saya ditugaskan untuk ambil gambar supaya saya tak ada komplain pasal gambar. Okey. Berapa meter tu? Tak dalam 7 meter, 10 meter. Oh, okey.
Lepas tu pengalaman jerong sekali di Kemaman. Kat sini dia. Whale shark. Pagi masa tu. Memang saya macam alamak, besar minibus. Ikan tu mati masuk berita. Sebab kau tikam dia. Tak. Dia memang ikan ni, kalau ikan besar-besar ni, dia punya lumrah kehidupan dia, bila dia nak mati dia akan ke darat. Jadi saya dia munculkan diri. Ya. Jadi masa tu dia dah kat darat lah. Dia tengok pagi tu saya kena diving pasang anchor. Jadi macam alamak bang, saya tak sihat dah bang. Masih dekat breakfast tu, bang saya besok saya first diver Sebab kita bila dah diving, dah tak boleh diving dah for the whole day. Kenapa? Itu law dia. Kena tunggu after 12 jam baru boleh diving. Jadi kalau you diving first, so the rest you tak payah diving, you boleh relax. Boleh lah main telefon ke apa kan. Jadi macam bang besok saya first diver bang. Okey, kan jangan risau. Pagi tu bang, saya diving lah. Ya, kan kau dah cakap semalam. Okey, pagi tengok ada shark. Alamak bang, saya tak sihat lah bang. Uish. Besar mana shark tu? Besar minibus. Masya Allah, besar tu. Ingat lagi. Ya Allah. Tapi turun jugalah, turun dengan pakai dengan apa, tutup mata turun. Bos saya cakap, kau dah kenapa? Takut bang. Kalau makan saya mati saya bang. And then pergi menyelamat, cari mayat di Sedili, Johor masa tu. Sekali juga tapi tak jumpa mayat. Tapi masa saya diving tu, kawan saya pedajal. Ingat lagi kawan saya tu dah jadi boss dah sekarang, big boss. Pagi tu on the way, bang, ini kerja amal jariah saya nak diving dulu bang. Macam biasa lah, nak jadi hero. Sampai-sampai alamak, ini macam mana nak diving ni. Cik mayat ni mati aku. Dekat sungai ke laut? Kat laut. Jadi kita dah dress up semua. Mana syak ni, tawakal lah. Turun saya diving, cari gaba, air coklat. Gaba, ada orang pegang kaki saya. So imagine lah, kita dah ditugaskan mencari mayat. Ini hantu air ke? Bukan hantu air lagi bang, saya terus timbul. Bang tolong. Saya jadi ingat lagi. So aku kapal pun jadi, kau kenapa? Ada orang pegang kaki saya bang, mati saya bang. Lepas tu saya punya kawan tu, saya ingat lagi, Alex nama dia timbul. Itu saya lah, I mau cari you, sudah datang sini. Masa tu kau punya bulu tengkuk apa semua? Kita ditugaskan cek mayat yang tak jumpa. Yalah. So apa yang punya expectation bila you diving? You rasa ada benda pegang. Mestilah apa ni kan? Tak, apa ni, memang sebagai manusia biasa memang takut lah. Memang takut. Tapi walhal kau ni dah banyak kali masuk menyelam kan. Sebagai seorang divers, kena ada perasaan takut tu. Betul lah. Jadi apa amalan yang you buat je bila you nak turun ke dalam tu? You ada baca doa ke? Doa tu semua biasalah. Memang kita as a Muslim tu kita punya tugas lah. Tapi there's a beauty part as a commercial diver ni. Sebab kita nyawa kita kan. Betul. Jadi semua kita kena check sendiri, check. Tapi at the same time kita kena trust kawan kita yang check untuk kita. Betul. Teamwork tu kan. Sebab dia lah juga membantu kita. Betul. Mana kita nampak belah belakang kan? Dia yang check, dia apa semua. Okey, Alif, dalam you punya industri ni, kepakaran ni, ramai tak anak Melayu macam you? Anak Bumi Putera yang berjaya macam you ni? Ramai. Ya. Ramai. Tapi dalam 100 lebih. Okey, alhamdulillah. 150 kalau tak silap saya dalam grup tu. Sebab saya creator untuk grup WhatsApp grup line saya ni. Saya rasa ada 100 lebih kot. 120, 130 orang. Orangnya age lah. Saya ada yang muda je. Ada ramai yang muda. Alhamdulillah. Saya dah ada junior dah pun. Alhamdulillah. Junior yang di bawah tunjuk ajar saya. Ada. Mana you ni jadi peringkat sifu ni? Tak ada, saya tak nak, saya tak suka sebenarnya dilabelkan sifu. Sebab kita benda ni benda yang sentiasa kita kena belajar. Betul. Jadi saya selalu nasihat orang muda ataupun junior-junior saya, jangan sesekali kau label orang tu as a mentor ke apa ke. No. Hari-hari dia mentor, besok kau pula jadi mentor dia. Sebab dunia kita ni makin cepat. Betul. Teknologi sepantas kilat. Betul. Jadi kadang-kadang dia tak tahu kontrol situ untuk apa, kita tahu kontrol situ untuk apa. Benda-benda macam gitulah saya banyak. So yang junior saya tu ialah super junior saya. Saya dipanggil oleh dekan saya untuk bagi talk di MFI. Ni lama lah, 2015 2016. Saya cerita dengan dia dalam kelas tu, and after 5 years kot
diorang graduate dan diorang join industri ni. Alhamdulillah. Okey, Lip. Kita dah di saat-saat akhir ni. Okay. Sebelum kita landing ni, kata-kata terakhir kepada you lah, kepada semua pelajar-pelajar, adik-adik di luar sana ni kan, yang baru dapat result SPM. Yelah, kita kena akui. Ramai yang kita dapat keputusan cemerlang dari segi akademik, yang dapat UPU, dapat macam-macam tawaran. Tapi ramai lagi yang mungkin menghadapi situasi macam Alip dulu lepas SPM. Jadi, kita tak nak adik-adik ni buang masa ataupun buat perkara-perkara yang tak bermanfaat. Betul. Sepatah dua daripada Khalid. Untuk yang adik-adik lah yang baru-baru lepas SPM, yang tak ada lagi ala tuju. Dunia sekarang dah banyak teknologi yang boleh kita guna untuk kita Google, untuk kita search, untuk kita study. Kalau you tak minat belajar, you minat hands on, banyak tempat-tempat under MARA yang boleh provide. Jadi masuk otomotif ke, masuk mechanical, masuk welding, masuk painting, yang you rasa you good dekat situ. Betul. So jangan bazirkan masa. Lagi-lagi zaman sekarang ni semua cepat. You lambat, you habis. Dan yang paling penting, kejayaan ni kena kejar. Nama pun kejayaan. Tak boleh tunggu dia datang bergolek. Kena cari, kena kejar, kena rajin. Kalau tunggu, habis. Lambat, habis. Tinggal. Dan jangan gunakan media sosial. Contoh sekarang memang TikTok is very well known. Jangan gunakan TikTok, you tengok kejayaan orang tu sebagai you nak cepat jadi macam tu, you ambil shortcut. Tak, kejayaan tak ada shortcut. Betul. Tak ada jalan pintas. You kena lalu susah, you kena lalu senang, you kena lalu ketawa, kena lalu menangis, kena lalu semua benda tu. Barulah kejayaan tu datang. Saya nak duduk tahap ni pun berapa banyak nangis, berapa banyak ketawa, berapa banyak ditikam, menikam, tertekam, semua ada. Jadi benda-benda tu lah semua pengalaman hidup. Jadi yang muda-muda ni, gunakanlah masa sebaiknya. Sebab bila lambat, bila you one day you realise that benda ni you require in your life, dah terlambat. Betul. Sesal kemudian tiada guna. Orang dulu-dulu dah cakap dah benda tu. Okey, Alip. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana sudi datang ke podcast Yayasan Pelajaran MARA. Tak ada masalah. Apa orang kata, apa Alip kata. Terima kasih. Jadi semua anak-anak, semua adik-adik, ambil iktibar. Ingat, TVET adalah pilihan, bukan pilihan kedua. Tapi TVET sekarang ni lebih menjanjikan kehidupan dan pendapatan yang insya-Allah lumayan, kerana jaminan rezeki itu daripada Allah SWT. Jangan sia-siakan hidup. Jangan anggap kita gagal dalam SPM, gagal seumur hidup. Jadikan, ambil peluang dan gunakan manfaat apa yang telah dikongsikan oleh Alip tadi sebagai panduan untuk kita hidup lebih berjaya. Jadi, kerajaan dah sediakan TVET, banyak institusi-institusi TVET dalam negara ni, MARA sendiri. Ambil peluang ini dan jadikan semangat pengalaman Alip ceritakan tadi itu untuk kita lebih berjaya di muka dan pada masa hadapan. Bila taufiq adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siri akan datang. Apa orang kata? Yayasan Pelajaran MARA.